Kalau nak cerita apa yang dapat belajar sepanjang pengalaman tu banyaklah kan dan sangat valuable. Tapi mungkin kalau nak cerita macam dulu kalau contohnya jadi ketua JK pembangunan ahli tu macam lebih kepada tengok satu JK je kan, dan kita macam macam independent lah nak mengurus JK tu, yang kita macam tak tengok sangat JK lain. Tapi bila menjadi presiden kita kena handle semua, dan kalau satu faktor yang paling mengejutkan ataupun experience yang paling mengejutkan dan menguji lah adalah sebenarnya deal dengan manusia tu sendirilah. Sebab kita dalam tim ni pun dia tu dah memang kalau kat luar organisasi memang dah ketua ataupun kepala, lepas tu dia duduk bawah kita kan. So nak menghandle orang-orang yang memang dah leadership dia tu memang dah power tu memang satu cabaran lah. Dan dekat situ saya belajar macam mana nak negosiasi, macam mana nak komunikasi tu dengan lebih clear lah. Dan macam mana kita as ketua ni apa yang panggil mengajar untuk macam to have the courage untuk macam lead daripada depan, walaupun kita macam kadang-kadang kita tak nampak jalan ni macam mana kat depan tu, tapi macam kita yang kena pergi dulu, macam tu lah.